Yang ni ada tungku besar Tampin. Tampin dia ada tungku besar, dia bukan undang luak. Yang ni undang luak Rembau. Ni kita sekarang, kita kat Sungai Ujong. Ada Jelebu, ada Johor. Ni je yang tinggal. Tapi kau tahu benda Johor macam benda Negeri Sembilan terbalik. Ni yang 4 utama. Ada 4 utama. Yang ni luak Sungai Ujong. Sungai Ujong unik. Hijau. Ada hijau. Yang kat rumah abang tu yang tu kan? Pasal Tampin kan? Tak, saya ni Tampin Melaka. Tampin sepadan dengan Melaka, tapi bawah tungku besar. Tungku besar yang pegang. Ni Sri Menanti unik. Dia bawah tungku besar Sri Menanti. Sri Menanti ni daerah special. Okey, lepas tu kita belok. Ha? Betul kan? Daerah special kan? Dia ada tungku besar Sri Menanti. Jom ke walk version Negeri Sembilan. Dia speed ni. Dulu ni bangunan tertinggi tau. Kat mana? Antara kat Malaysia. Kat Malaysia? Tahun 1960 dah ada. Oh, lepas. Sini bahaya sikit tentang jalan. Ada jauh, malas lah. Okey lah, kau nak sangat kita undang-undang lah. Jom. Kau nak kan? Nak sangat jalan kaki kan? Nak sangat jalan kaki. Tak, masjid main kat situ. Elok lah Justas kan? Tempat Justas. Ni BSN, Maybank ada. Kita pergi masjid. Macam apa? Tak ada, ni macam dekat Singapura. Ya ada lah, kat Haji Land tu kan macam ni, kat depan dia, kau tak ingat? Bapak Akil lupa tu. Apa? Muar memang, ni mana bandar kolonial. Dulu ada 7E kat sini, dah tak ada ke? Kita tunggu kat sini. Masjid sana. Pasar besar apa sana? Tu aku pelik kau orang cerita kau pasar besar. Tak ada tekan sana je ada. Ai apa macam ni? Sabar. Kejap lagi dia akan berhenti. Ui, menyesal tak bawa payu ni. Baru dah vibe bang. Sabar, kejap lagi dia merah. Sabar, kejap lagi dia merah. Tunggu sekejap.